Okay. Mangit tak? Pukul 3 aku. Sebelum pukul 3 kena naik train. Sekarang pukul 2.38. Jadah dia. I'm rushing. Bye-bye. Macam nak pindah Malaysia weh. Pukul 6.05 BM415 ke Hanoi. Sekarang pukul 4. Boarding pukul 5, flight pukul 6. Tak timbang lagi beg berapa. Panjang line dia. Orang tak. Cun. 13.4 je. Dah check in online, kita tak payah beratur. Pasal. Yeah. Only one luggage, right? Can add another one? Cannot. Oh. Okay. Window seat or aisle seat or Hanoi to Kuala Lumpur? Aisle. Yeah. You already assigned for middle seat window, right? Yeah. For power bank. Can I change that? Cannot. Aisle seat Ah. 28. Aisle. Okay. 14 kilo. Our gate number is 107. Hmm? Please come to until 5:50. This is final boarding time, okay? Alright. Thank you. Gate 107. Sedih jauh lah. Kena transfer. Nak kena habiskan air. Anjir. Aku nak habiskan air ni. Yang ni tak apalah. Yang ni. Apa ni? Sesi menghabiskan air. So, untuk buang air ni, nama-nama aku sekali. Tiba-tiba ramai pergi claim tax refund kat depan. Let's go. Sini dulu. Dapat Samchon on tax refund. Benda darah ni. Banyak siapa. Wow. Banyak weh. Tax refund 3,000 weh. Dah nak sampai terus. Boleh. Okay, ni 101 kan. Tapi start daripada 114. Bukan 101. 114. Naik Vietnam Airlines. Transit 18 jam. Lepas tu ada in-flight food, in-flight meal. Banyak gila makanan nampak ni. Okay, now kan, tak tahu nak keluar pergi Hanoi atau tak. Function aku beli transit ni tu 18 jam. Nak jalan-jalan kat Hanoi. Tapi kalau aku dah tengoklah perajin ke tak nak keluar airport. Macam biasa, kena makan ubat dululah. Ni kenapa? Cantik tau ni, tengok nombor Yepong. Ini cantik. Yang ni can Jepang, kiwi bread, pistachio. Yang ni strawberry tu. Yang ni ada full top dengan red bean punya. So ni strawberry, bukan, ni blueberry. Nampak menarik kan? 준비가 완료된 승객 여러분들께서는 탑승구 주변에서 잠시만 더 기다려 주시기 바랍니다. 승객 여러분들께 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다. Macam yang roti apam, tapi dia cimbil lagi. Rated 6/10. Mampu dia rawang. Tengok dalam ni ada jagung. Oh my god. Yang ni sedap gila. Ni honey butter cheese tapi quattro cheese. Beli kat Daiso. Beli kat supermarket dulu lagi murah kot. Daiso 2,000 won. Ini lagi satu. Hari tu jatuh tangga. Macam tak apa. Salah step kan. Dia bukan. Ingat dah habis dah tangga tu. Kau lepas tangga tu terjatuh melutut
Macam tak sakit sangat. Bila balik baru sakit. Ni lagi sakit. Lutut. Main lutut. Wih, lebam pun dah. Lebam. Ni tapi ni sedap dia. Ini pun sudah. Dah sama. Masih. Selimut. Muat lah. Muat. Kat bawah. Kenapa nak dia punya span? Pukul 8.34 malam dah sampai kat Port Hanoi. Okay, esok flight 2.45 petang. Baru baca email sebab baru kena dengan wifi sini. Kita tak beli SIM lagi. Kena reschedule ke 3.20 PM. So lagi nak membuatkan aku nak keluar daripada airport ni. Aku dah tak tahu apa-apa accommodation. And then bus paling lama, bus dari sini ke Old Quarter last pukul 10. Paling awal pukul 6 pagi esok. Aku ingat Vietnam tak ada. Autogate ada tu. Lah sedih. Untuk Vietnamese. Tu aku pelik kenapa dia tak bendera negara lain. 43 kan? Okay, another 50 ringgit. 1, 2, 300. First time dia tukar duit kat airport weh. Aku rasa macam orang kaya tukar duit kat airport. I'm so rich. Pergi ke Old Quarter naik bas. Bas 86. Naik bas ni 45 dong je. 45,000 dong. Bila lah seorang-seorang. First time satu datang Vietnam. Takutnya aku. Itu bas dia. Tak fokus lah. Macam naik. Ya. Make me sweat. Kat mana tu ni? Now nak pergi hostel. Takut pun ya. Oh, Quarter ni macam jalan alur tu. Naik. Kita cari makan. Sekarang pukul 10.43. Sekarang pukul 9.17 pagi. Dia letak terus kipas sebelah meja. Nak tolong dia. Wey, banyak wey. Harga dia 20,000 dong. Wih, baru perasan. Ni avocado tu. What the fuck? Aku kat zucchini. Ini air kopi. Tak tahu aku minum kopi ke minum telur. Habiskan 3 air ni. Thank you. Kita naik bas ke airport kat sini, kat depan Hanoi Railway Station. Pergi Highland Coffee kat depan. Menarik tu air tu. Ada jelly-jelly. Yes, sempat naik bas. Ini kopi yang ketiga hari ni. Semua rasa lain-lain. Turun salah airport lah, pergi yang domestik. Kat sini pun sama. Yang paling awal tahu apa? Gate 28. Kitanya gate 21 paling hujung. Sekarang dah pukul 3.40.
Bukan 2.40. Fly 3.20. Boarding tak tahu apa sebab tak keluar. Sekarang nak pergi tandas mak kau. Ayah tukar naik bas tu. Check bag terus sampai gate. Tahun lepas kot kena hala-hala naik bas. Penat siap. Flight kapal terbang tak sampai lagi. Orang pun menu. Wah. Wah, yogis. Wah. Thank you. Jangan lupa. Gila dia benda tu. Mana? Famous. Ya. Yeay, dah sampai. Dah nak dah. Dah. Kita puasa pergi luar negara. Puasa pergi Korea. Beg-beg ni kalau kat airport Jakarta kan, orang dah letak tepi dah. Tak boleh tinggal-tinggal macam ni. Ini dari flight sebelum tu. Kali. Jogin ni. Macam mayat dah. Nutup.